Di sini saya berkongsi pendapat berkenaan dengan penyakit kencing manis. Saya mengalami penyakit kencing manis. Kencing manis saya diparas 25. Kencing manis saya. Sebelum saya makan Evo 7 lah. Selepas saya makan Evo 7 lebih kurang nak masuk 4 kotak lah sekarang ni. 2-3 hari yang lepas saya pergi cek, dah tinggal 7. Doktor yang cek tu pun terkejut. Dia tanya saya, awak makan ubat apa? Saya cakap, saya beritahu lah dekat dia, saya makan Evo 7. Saya cakap dia. Jadi bila saya beritahu dia Evo 7, dia cakap Evo 7 ni produk daripada mana? Saya cakap daripada Japan. Tapi dia proses apa semua dekat ni lah, dia apa? Dekat Malaysia kita lah, kan? Jadi dia pun minta try. Sekarang dia pun makan juga sekarang ni Evo 7. Itulah kongsi ni lah. Sekian, terima kasih. 我今年係70，都中咗中風嘅病，而家食6-7包，而家好咗，舒服晒啦，未食過之前咧，行路咧就痛，而家咧就好咗啦，好喺60-70%先啦。你食得我食6-7包啫。7包啫。而家覺得點樣？個人好舒服啦，唔曉痛啦。你同啊？ Saya nak kongsi pengalaman dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Saya kerja sebagai seorang guru. Umur 54 tahun. Kira-kira nak masuk warga emas lah kan? Saya mengidap penyakit macam-macam ada. Macam Azni kata lentiwi tu, macam-macam ada. Hari itu mula-mula sekali saya kena penyakit darah tinggi. Dari tahun 1986. Masuk hospital, keluar hospital sampai nurse dah ingat saya ni, dia kata masuk asrama. Bukan masuk hospital. Nurse kata cikgu ni duk masuk asrama ni. Hantar anak pergi asrama, ayah pun masuk asrama juga. Kemudian dapat lagi penyakit lain lagi. Penyakit batu karang. Batu karang. Lama sakit batu karang. Ulang alik ke Pulau Pinang, unit urologi. Kemudian yang paling teruk saya kena penyakit saraf. Penyakit saraf menyebabkan saya tak boleh berjalan. Duduk di ward 14 hari. Doktor bagi cuti 3 bulan setengah tak pergi sekolah. Kemudian akhirnya kena pula penyakit jantung. Penyakit jantung. Jadi sepanjang saya mengalami masalah sakit tu, saya telah mencuba berbagai-bagai jenis ubat. Yang doktor-doktor lah, yang klinik-klinik lah. Yang untuk bomo bompi juga. Semua kita cuba semua kan. Ada yang sebaru saya ambil, satu jenis ubat tu RM4,800. RM4,800, tuan-tuan, gaji berapa saja tapi terpaksa kumpul duit tu. Sebab nak berubat juga bagi sihat. Kemudian yang RM1,600 pun ada. Tapi akhirnya saya diperkenalkan dengan Evo 7. Evo 7 ni insya-Allah lah. InsyaAllah. Setelah saya guna Evo 7 selama lebih kurang 3 bulan, kesihatan saya semakin hari semakin pulih. Dan hari ini boleh cakap lega sikit, ada tuan-tuan. Saya berkeyakinan tinggi Evo 7 ini mempunyai power, kita tahu. Power, itu betul, power. Ada yang biasa power lah tu, kan? Jadi bukan saja boleh menyembuhkan berbagai jenis penyakit, tapi Evo 7 juga memberi satu rangsangan hidup baru kepada orang seperti saya.
Saya bawa ini tuan-tuan. Saya ambil dari situ tadi, pihak hotel kata ambil, bila ambil terus balik pun tak apa. Bukan pasal apa, nak tunjuk pada tuan-tuan, saya dulu rasa saya dah hidup pun tak guna lagi tuan-tuan. Tapi kena Evo 7 sekarang, macam ni lah. Dulu, cerita, saya kau perempuan tu saya dengar tengah, dia cerita jantan. Dulu bila kita tidur, ya, orang perempuan duduk kalih belakang pergi belah sana. Dia kalih belah sana, kita kalih belah sini. Kan? Lah duduk kena Evo 7 ni. Kita kalih belah dia. Tak ada nak quit lagi, dia kalih main belah kita. Kan? Yang tu istimewa Evo 7. Kan? Yang tu yang bagus sangat tu. Saya bukan kata alhamdulillah lah, sari luar dia, alhamdulillah lah kan. Tadi nak turun ni. Besok hari Jumaat. Nak datang sini orang perempuan tanya, abang dah makan ke Evo 7? Jadi kita faham sendirilah. Kita faham sendiri. Assalamualaikum. Saya Zuriah binti Abdullah. Saya start makan Evo 7 pada 6 hari bulan 11. Saya macam